Nak untung dengan simpanan emas? Sebelum tu, follow Hafizul untuk tips simpanan emas yang berkesan. Ramai yang tanya Hafizul, boleh untung ke kalau kita buat simpanan emas ni? Ada 3 perkara yang wajib, yang mesti kita buat untuk buat keuntungan dengan simpanan emas. Yang pertama, kita mesti menabung emas secara konsisten. Tak kisah harga emas turun atau naik, kita fokus sahaja kepada pertambahan gram simpanan emas. Pastikan simpanan emas kita bertambah setiap bulan. Simpan emas ikut bajet, simpan emas ikut poket, simpan emas sehingga kita mencapai target simpanan. Yang kedua, kita mesti menabung emas dengan banyak-banyak. Semakin banyak duit tunai yang kita tukarkan kepada wang emas, semakin banyak nilai duit yang kita boleh selamatkan daripada tekanan inflasi. Yang ketiga, kita mesti menabung emas lama-lama. Simpan emas at least 2-3 tahun dan ke atas. Sebab kita tahu untuk jangka masa panjang, harga emas confirm akan naik. Semakin lama kita menyimpan emas, semakin tinggi nilai simpanan emas kita. Kerana untuk masa akan datang, kita pastinya perlukan lebih banyak duit untuk membeli emas yang sama berbanding pada hari ini. Kerana untuk jangka masa panjang, dengan inflasi yang berlaku, nilai emas akan terus meningkat. Bagaimana nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold dengan ilmu yang betul? Klik link di bio Hafizul untuk daftar percuma akaun simpanan emas Physical Gap Public Gold. Hafizul bantu sebaiknya.